hari raya, hari Jumaat atau hari Sabtu? Mau saya jawab sekarang? Tak boleh. Ini dia ni lihat dulu, kemudian dia akan umum hari Jumaat malam sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu. Tapi bagaimanapun Jumaat atau Sabtu, jangan bimbang, kerana kita berikan cuti tambahan hari raya. Kita beri cuti kerana kita anggap semua orang dah kerja kuat. Bulan Ramadan ni semua extra time, extra dedication, extra effort. So we will reward you dengan tambahan cuti. Kalau yang tak extra effort, you still have a few days, please do a bit more to deserve the holidays. Jadi kalau cuti, kalau hari raya hari Jumaat 20 Mac, maka cuti tambahan pada Isnin 23 Mac. Kalau cuti hari Sabtu, kalau hari raya Sabtu 21 Mac, cuti tambahan hari Jumaat 20 Mac.